اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Bab ketujuh, syarat binatang korban. Syarat pertama, haiwan korban mestilah daripada jenis ternakan al-an'am. Haiwan yang sah dijadikan korban mestilah daripada jenis binatang ternakan al-an'am, iaitu unta, kerbau, lembu, biri-biri dan kambing. Unta, kerbau, lembu, biri-biri dan kambing. Kesemua jenis haiwan yang sah dijadikan haiwan korban itu merangkumi haiwan jantan dan betina. Jantina tidak disyaratkan jantan. Kita nak buat korban tina, jantan boleh, tina boleh. Cuma mana lebih afdal buat korban dengan binatang jantan atau binatang betina? Kata ulama fiqh, lebih afdal korban binatang jantan berbanding dengan betina. Melainkan ada juga pengecualian. Melainkan binatang jantan tu jenis kuat mengukah. Tahu tak mana kuat mengukah? Kuat mengukah maksudnya kuat biak. Sebab dia apabila kuat mengukah ni dia kuruh kan. Dia jadi kuruh. Lutut ulonggo. Maksudnya dia kuruh sikit. Jadi apabila dia kuruh sikit, maka tidak afdal buat korban dengan binatang jantan. Kalau ketiga itulah. Dan afdal buat korban dengan binatang betina tapi dengan syarat yang belum lagi bersalin. Okey, baik. Termasuklah haiwan jantan yang telah dikasih. Rasulullah pernah berkorban dengan biri-biri yang telah dikasih, dihancurkan batu dia. Namun demikian jika haiwan tersebut betina, maka disyaratkan tidak dalam keadaan hamil. Dalam mazhab Imam Syafi'i, nak korban binatang betina syaratnya jangan hamil. Kalau hamil, tak boleh kita nak buat korban. Dia nak tahu mana hamil ke tak, kena beli teh. Zaman kita mudah, panggil veterina je. Veterina seluk, dia cek lah, boleh tahu lah hamil ke tak. Jadi kalau binatang hamil tidak boleh kita buat korban. Melainkan atas pandangan seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikenali sebagai Imam Ibn Rif'ah. Imam Ibn Rif'ah dia kata boleh buat korban walaupun dalam keadaan hamil. Dan pandangan Imam Ibn Rif'ah ini sama dengan pandangan majoriti ulama fiqh. Mazhab lain kata tak ada masalah buat korban dengan lembu betina yang hamil. Okey, baik. Hak yang kita bincang saat ni adalah buat korban dengan lembu betina, bukan sembelih lembu betina. Sembelih lembu betina hamil ke tak hamil ke, boleh kita sembelih. Beberapa tahun lepas, 2 tahun lepas ke tahun lepas, berlupa dah, ada buat daurah di mana lah, di nama dia tempat situ tahu. Siapa hak yang dia lupa dah, ada nama tempat situ. Hak yang kita melih lembu betina, lepas tu ada anak. Apa dia? Merbabatah, jazakumullahu khairan. Merbabatah. Jadi kebetulan lepas melih tu, Ustaz Said Imam dia yang ambil video, dah ada baby kan, baby suara. Yang ambil video dia letak dalam TikTok. Lepas tu dia kata kejap je 300,000 orang tengok, macam-macam orang komen. Hak puang pada hadiah kali komen. Dia komen kata zoling, macam-macam komen. Dia kata zoling sebab anak kecil lagi dia dihukum berdasarkan kepada emosi. Itu sebenarnya tak betul. Hak yang betul lagu mana boleh kita sembelih walaupun kita tahu binatang betina itu hamil. Hak yang kata tak boleh atas pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i hanya melibatkan korban dan aqiqah. Sembelihan biasa tak ada masalah. Bahkan kata Rasulullah, zakatul janin zakatu ummi. Rasulullah kata begitu. Sembelihan janin, zakah bahasa Arab, dia zakah lain, zakat tu lain. Zakatul janin, zakat janin. Janin hak yang duduk dalam perut. Zakatu ummi, sembelihan mak dia. Sembelihan janin, sembelihan mak dia. Kita sembelih mak boleh makan, anak pun boleh makan. Boleh makan belaka dua-dua. Macam-macam dia kata. Nakal sungguh. Allahu akbar. Okey. Kemudian pada muka surat 72, tidak sah melakukan ibadat korban dengan haiwan selain daripada binatang ternakan al-an'am. Tak boleh. Sebab syarat mesti binatang ternakan al-an'am. Seperti kuda, buat korban kuda, tak boleh. Buat korban dengan rusa, tak boleh. Kijang, walaupun kijang tu dipelihara, tak boleh.
Sebab dia bukan binatang al-an'am. Seladang tak boleh, ayam tak boleh, itik tak boleh, angsa tak boleh, arnab boleh. Sebab bukan binatang al-an'am. Binatang al-an'am hanya kerbau, unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Kerana kesemua ini termasuk dalam kategori, kerana kesemua ini tidak termasuk dalam kategori al-an'am yang telah ditetapkan oleh syarak. Lepas tu daripada muka surat 73, 74, 75, 76, 77 sampai 78, 79, 80, 81 sampai ke 82. Panjang tu kan. Hak dalam bawah. Hak tu hangpa dak baca. Cuma kalau rajing, bukan rajing, baca sendiri. Khususnya penuntut-penuntut ilmu baca. Hangpa ada bincang berkenaan dengan buat korban dengan ayam, itik atau angsa. Sebab ada satu kitab dalam mazhab Syafi'i, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bajuri, Hasyiah Bajuri, dia ada nukil bahawasanya ada ulama kata boleh buat korban dengan ayam dan seumpamanya. Patut hamba ada tu ni. Tapi perbincangan tu sedikit panjang, hamba bincang pula daripada sudut riwayat-riwayat, hak mana riwayat hak yang sahih, mana riwayat yang tidak sahih. Ada perbincangan yang panjang. Hamba tak mau baca tu. Hamba buat kesimpulan korban dengan ayam walaupun disebut oleh Imam Al-Bajuri, pandangan tersebut ada pandangan syadz, tidak boleh ditaklid dan tidak boleh diamalkan. Hamba tulis panjang lebar, boleh baca sendiri. Okey, baik. Kemudian dan betul disediakan dengan dalil-dalil lah. Hamba ada buat perbincangan yang panjang dan pada penghujung hamba ada buat satu cadangan. Okey, tengok pada muka surat 81. Cadangan penulis kepada mereka yang tidak mampu berkorban dengan haiwan daripada jenis al-an'am. Pada muka surat 81 bawah. Kita baca cadangan je. Okey. Bagi mereka yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan ibadat korban dengan haiwan daripada jenis al-an'am, namun tetap berhasrat untuk melakukan penyembelihan serta ingin berkongsi daging dan mengembirakan orang lain sempena Aidil Adha, maka antara amalan yang boleh dilakukan ialah menyembelih ayam, itik, angsa dan sebagainya. Kemudian dagingnya dimasak dan dihidangkan kepada ahli keluarga, kepada jiran tetangga dan kepada golongan yang memerlukan. Walaupun amalan ini tidak termasuk dalam kategori ibadat korban dari segi hukum syarak, tetapi ia tetap merupakan satu bentuk kebaikan yang diberi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Patut mendatangkan sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair, apakah Islam yang paling baik? Kata Rasulullah, qal tut'imut ta'am, membagi makanan kepada orang lain. Jadi nak sembelih tak ada masalah, tapi bukan korban. Awak makan, buat jamuan kepada orang, dapat pahala, bagi makan kepada orang. Baik. Kemudian pada muka surat 82. Jadi hak dalam tu, hak biar yang dalam nota kaki tu hamba nak baca ya. Walaupun banyak poin-poin yang penting hamba masukkan, tapi hamba nak baca mereka tempat-tempat tertentu saja. Catatan penting. Lembu biasa yang dipelihara atau dilepaskan dalam ladang sawit meskipun liar masih dikategorikan sebagai haiwan ternakan al-an'am. Oleh itu sah dijadikan binatang korban apabila cukup syarat korban yang lain. Dia kata lembu tu liar sebab pelihara dalam ladang sawit. Tuang dia, tengok tuang dia je mari, tengok orang lain berkebuk lagi. Boleh dapat korban? Boleh. Sebab binatang tu adalah binatang al-an'am. Okey, baik. Kemudian pada muka surat berikutnya, binatang kacukan antara binatang al-an'am dengan binatang yang bukan al-an'am tidak boleh dijadikan binatang korban. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kacukan di antara binatang al-an'am dengan bukan binatang al-an'am, tak boleh buat korban. Ada sebahagian ulama dia kata kerana kacukan kena tengok emak dia. Sebab binatang ni anak emak, bukan anak ayah binatang, orang baru anak ayah. Faham tak? Binatang anak emak, orang anak ayah. Okey, kalau kita bincang bab yatim. Kalau yatim pada manusia adalah mamata abu. Tapi kalau yatim pada binatang, mati mak, bukan mati ayah. Kalau yatim pada binatang. Jadi ada sebagian ulama fiqh kata gini, kena tengok mak dia. Kalau mak dia binatang al-an'am, anak dia binatang al-an'am. Walaupun pok dia seladang. Tapi kalau mak dia bukan al-an'am, walaupun pok dia binatang al-an'am, dia bukan al-an'am. Mazhab Imam Syafi'i pandangan mu'tamad, binatang kacukan daripada binatang al-an'am dan bukan al-an'am, dia bukan al-an'am, maka tidak boleh dijadikan binatang korban. Okey. Apabila kita sebut isu ni, maka kita akan faham, kita nak bincang isu yang lain. Benda. Hamba dalam nota kaki yang ada tulis dua isu. Yang pertama, hukum buat korban dengan selembu.
Nak tahu benda selembu, buka Google. Tapi pas ni yang Google lalu. Kayak gini buka Google nak tengok selembunya lah, tu main WhatsApp pula masuk kali. Ada belajar dah. Okey. Selembu ni adalah binatang kacukang di antara seladang dengan lembu. Jadi apabila selembu adalah, Amba dah tulis di bawah, selembu ialah haiwan kacukang antara seladang, bukan al-an'am, dan lembu. Maka ia tidak sah untuk dijadikan korban kerana haiwan kacukang seperti ini tidak termasuk dalam kategori al-an'am menurut pandangan ulama fiqh Syafi'i. Okey, selesai. Tinggal lagi, apakah hukum buat korban dengan lembu bali? Masuk juga perbincangan antara soalan orang yang tanya. Orang tanya, boleh tak nak korban dengan lembu bali? Dan lembu bali, lembu dia pula lembu bali. Lembu bali ni lembu stokeng. Warna pula lembu stokeng. Buka dalam Google tengok, dia kaki dia putih. Kalau tina tubuh dia kuning, kalau jantan tubuh dia gelap. Semakin tua semakin gelap tubuh. Lembu bali. Tokai-tokai lembu yang ada sini, ada 2-3 orang tokai lembu Dia tahu lah lembu bali. Kalau tokai lembu. Baik. Orang puang tak tahu lembu bali lembu apa, kena tengok dalam Google lah. Orang puang. Biarlah tu serah pada lelaki je. Boleh tak nak buat korban lembu bali? Ya, lembu bali gini. Apa dalam nota kaki tu, dalam bawah tu ada tulis hukum korban dengan lembu bali. Apa betul dalam kurungan, alhamdulillah sewaktu menulis buku ini, penulis masih lagi merupakan seorang penternak. Antara ternakan yang diusahakan oleh penulis ialah lembu bali. Amba ada lembu bali. Sampai sekarang ada lembu bali rumah. Okey. Baik. Lembu bali ni, Amba ada lembu bali. Amba cerita hak yang lembu bali Amba. Amba tak mau cerita lembu bali orang. Mungkin lembu bali orang pasal lain. Lembu bali orang tidur dalam rumah dia. Tuan-tuan cerita tu, ni lembu bali Amba. Amba pelihara lembu bali. Lembu bali ni bunyi dia tak sama macam lembu biasa. Dia bunyi ni ada campur di antara kubar dengan lembu. Lembu bali bunyi dia. Lepas tu lembu bali ni pula locak dia tinggi locak. Lembu bali Amba tu 8 kaki pagar lepas locak. 8 kaki kejut itu. Allah. Lepas dak setara macam usa dah. Kalau kita lepas dalam hutang, dia kawang dia tak lalu kat jalan orang, dia akan lalu kat gerong. Dia lain lembu bali. Dan lembu bali kalau dalam hutang, kita tak tahu dia ada dalam. Jadi pelik lembu bali ni. Lepas tu lembu bali ada orang kata, jadi isu gini, ada orang kata lembu bali ni sebenarnya lembu hutang. Kalau sebenarnya lembu hutang bukan al-an'am, macam seladang. Sebab bapak dia pun memang macam seladang dah bapak dia. Besar lah. Okey, ada orang kata lembu bali ni bukan lembu hutang. Lembu bali ni adalah kacukang di antara lembu hutang dengan lembu kampung. Dua. Kalau gitu dia buat korban. Yang ketiganya ada orang kata lembu bali bukan lembu hutang, bukan lembu kacukang, dia satu jenis baka lembu. Kalau gitu boleh buat korban. Faham tak lagi? Dan kalau orang tanya lagu tu, kita nak kabur gitu. Orang kata dah orang manusia apa buat korban nak? Boleh buat korban tak? Kita kata kalau misalnya lembu hutang boleh buat korban. Kalau kacukang boleh buat korban. Kalau lembu baka lembu tertentu boleh buat korban. Dah nak buat korban boleh ke tak? Orang nak tahu sah. Nak jawapan. Okey. Amba dah tulis jawapan dia. Amba buat kesimpulan jawapan. Sekiranya dapat dipastikan bahawa lembu bali itu adalah lembu hutang yang dijinakkan, maka tak boleh buat korban sebab dia bukan binatang al-an'am. Satu. Yang kedua, andai kata dapat dipastikan lembu bali itu adalah kacukang daripada lembu hutang dengan lembu biasa, ataupun kacukang di antara rusa dengan lembu biasa, kacukang, maka tidak boleh buat korban sebab dia bukan binatang al-an'am. Berapa? Dua. Yang ketiga, kalau dapat dipastikan lembu bali itu adalah sejenis baka lembu yang dipelihara oleh orang, maka boleh buat korban kepada binatang al-an'am. Berapa dah? 3. Yang keempat, sekiranya tidak dapat dipastikan dia adalah lembu hutang, tidak dapat dipastikan dia adalah kacukang, dan tidak dapat dipastikan dia adalah sejenis baka lembu yang dipelihara, maka hukum buat korban dengan lembu bali adalah dibolehkan berdasarkan kepada zahir lembu itu dipelihara oleh orang ramai. Okey, benda buat korban berdasarkan kepada benda zahir lembu itu dipelihara oleh orang ramai. Okey, hamba buat kesimpulan berkenaan dengan hukum korban dengan lembu bali. 1, 2, baca 3, hak yang keempat, muka surat 84. Kita nak lakah-lakah je. Okey, kita tengok pada muka surat 84, poin nombor 4. Jika asal usul lembu bali tidak jelas, sama ada berasal daripada lembu hutang, hasil kacukang atau baka lembu tersendiri, maka harus dijadikan binatang korban. Alasan dia ini berdasarkan zahirnya
yang dipelihara oleh masyarakat sebagai haiwan ternakan serta ketiadaan bukti yang jelas menunjukkan sebaliknya. Okey, ni kesimpulan apakah hukum buat korban dengan lembu bali. Kemudian 84. Surat 84, syarat kedua mencapai umur binatang yang telah ditetapkan. Binatang korban mesti kena mencapai umur yang telah ditetapkan. Siapa yang menetapkan umur? Rasulullah. Dalam hadis Rasul katakan, kita ringkaskan perbincangan, la tadhbahu illa musinnah. Jangan kamu sembelih binatang korban melainkan telah mencapai usia musinnah. Okey, kena ingat musinnah. Rasul kata mesti binatang tersebut telah mencapai usia musinnah. Kata Rasul, illa ay ya'sura alaikum fatadhbahu jad'atan min ad-dha'n. Mereka kalau payah nak dapat musinnah, maka boleh sembelihlah jad'ah daripada dha'n, daripada bigi-bigi. Dha'n bigi-bigi. Jadi kalau payah nak dapat musinnah, awak boleh sembelih bigi hak yang mencapai usia jad'ah. Okey. Musinnah dengan jad'ah, musinnah dia muda, jad'ah dia lebih tua. Dia binatang ni, dia nak sampai kepada musinnah, dia melalui jaza'ah dulu. Dia melalui jaza'ah. Okey, baik. Soalannya, musinnah pada unta berapa umur dia? Musinnah unta umur dia 5 tahun dengan 5 tahun dengan pengiraan tahun Hijriyah, masuk tahun yang ke-6. Cukup 5 tahun masuk yang ke-6, maka musinnah unta. Kerbau dengan lembu, musinnah dia masuk umur 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Cukup 2 tahun dengan pengiraan tahun Hijriyah, masuk tahun yang ketiga, maka binatang itu musinnah. Lembu dengan kerbau. Kambing, pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, umur dia 2 tahun, masuk tahun yang ketiga, sama dengan lembu. Ada pandangan yang kedua, umur setahun, masuk tahun yang kedua. Tapi pandangan yang kata setahun, tu pandangan lemah. Dan Abang akan sebut pandangan umur setahun. Nanti Abang akan cerita lepas daripada ni, Abang sebut perkara tersebut. Okey, jadi ulang balik. Unta 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Lembu, kerbau, kambing 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Biri tidak disyaratkan musinnah. Sebab musinnah biri dia sama kambing, umur 2 tahun. Tapi Rasulullah mengizinkan biri jaza'ah. Jadi jaza'ah berapa tahun? Setahun, masuk tahun yang kedua, atau bersaling gigi sebelum setahun. Jadi biri awak nak korban, umur dia setahun, ataupun tak sampai setahun tapi saling gigi. Biri kita ada umur 9 bulan. Kita cek gigi, saling dah gigi dia. Saling dah, umur 9 bulan saling dah. Boleh kita buat korban. Sebab jaza'ah pada biri umur setahun atau bersaling gigi sebelum setahun. Okey, jelaskan. Kemudian, apabila kita faham bab ni, Amba ada tulis musinnah dalam bahasa Arab, thaniyah makna sama. Lepas tu Amba sebut hadis. Lepas tu kemudian makluman penting binatang yang musinnah ialah binatang yang thaniyah. Lepas tu kita dah baca. Lepas tu pada muka surat 86 Amba dah cerita dah yang Amba sebut saat ni. Unta berapa umur dia, lembu, kerbau, kambing berapa umur dia, itu Amba sebut dah. Kemudian pada muka surat 88 beberapa permasalahan yang berkaitan dengan cukup umur. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan cukup umur. Cukup umur berdasarkan bersaling gigi adalah untuk biri-biri yang berlaku sebelum mencapai usia setahun. Manakala bagi kambing, lembu dan kerbau cukup umur untuk korban bukan ditentukan berdasarkan bersaling gigi, bukan. Tetapi berdasarkan usia 2 tahun Hijriyah. Amba isu ni Amba kaji lama. Sebab dia rata-rata masyarakat kita nak korban, lembu ni boleh korban lepas saling gigi. Oh ni tak boleh korban ni sebab tak saling gigi. Jadi ukuran boleh korban ataupun dia saling gigi. Apa cari dalam kitab fiqh mana ada sebut. Amba buka dalam kitab fiqh tidak menjumpai mana-mana ibarat dalam kitab fiqh yang menyebut hal yang sedemikian. Takut Amba silap, faham? Amba pun tanya kibar Asy-Syafi'iyah. Maksud kibar Asy-Syafi'iyah ni ulama-ulama besar yang berbahasa dengan mazhab Imam Syafi'i, ulama kontemporari, ulama muasarah. Amba tanya sebahagian ulama daripada Hudaidah, daripada Yaman, sebahagian ulama daripada Jordan, sebahagian ulama daripada Syria bertanya berkenaan dengan hak yang Amba sebut tadi. Yang mana hak yang mereka jawab sebagaimana hak yang Amba faham, bahawasanya bersaling gigi hanyalah khusus untuk bigi-bigi sahaja. Manakala lembu, kerbau, kambing bukanlah cukup umur berdasarkan bersaling gigi. Perlu kita kena faham.
Hamba dah tulis di sini, cukup umur berdasarkan bersalin gigi adalah untuk biri-biri yang berlaku sebelum mencapai usia setahun. Manakala bagi kambing, lembu dan kerbau, cukup umur untuk korban bukan ditentukan berdasarkan bersalin gigi, tetapi berdasarkan usia 2 tahun Hijriyah. Kalau cukup 2 tahun walaupun tak saling gigi, boleh dah korban. Lembu ni lembu memang hidup VIP. So tuan ni sayang sungguh, gosok tiap-tiap hari. Makan pun hidang. Dok beragut mungkin cepat cabut gigi. Tuang dia hidang makanan. Lambat cabut gigi. Umur 2 tahun setengah dak cabut gigi. Boleh dak buat korban? Boleh. Sebab apa? Sebab musinnah dah. Umur lembu ni baru setahun setengah, saling gigi dah. Sebab tuan dia cabut awal gigi. Sebab dia kata kalau cabut awal boleh jual awal. Hak yang hamba cerita ni benda berlaku. Tahu tak benda berlaku? Ada segelintir, mana katakan segelintir orang tok beraih, bukan mana kata belaka. Segelintir tok beraih, sengeleng dia cabut gigi. Nak nampak saling gigi awal. Hak yang tidak ada takwa. Hak yang ada takwa tu banyak ramai. Hak ada takwa ni kita kata segelintir. Cabut gigi awal ni. Cabut gigi, ambil payah cabut. Cabut. Baik. Jadi sebenarnya ukuran dia bersalin gigi. Ukuran dia cukup 2 tahun. Perhati molek. Sama ada telah bersalin gigi atau belum. Oleh itu, ukuran cukup umur dengan bersalin gigi hanya terpakai untuk kambing, lembu dan kerbau sekiranya ia berlaku setelah mencapai usia 2 tahun. Lembu ni memang kalau saling gigi banyak ni memang cukup umur 2 tahun. Baru boleh kita guna bersalin. Tapi sebenarnya bukan saling gigi. Sebenarnya 2 tahun, tapi ukuran dia adalah bersalin gigi. Tapi ia berbeza daripada lembu kepada lembu yang lain. Bersalin gigi bukanlah menjadi pedoman, dia cukup umur pada lembu, kerbau dan kambing. Biri barulah boleh dijadikan ukuran cukup umur dengan saling gigi. Okey, kemudian mungkin orang yang tidak menceburi dalam bidang penternakan, dia tidak dapat membezakan di antara kambing dengan biri-biri. Kita kalau sebut kata biri, mari telitah hati, biri tu hak bulu panjang. Tu biri. Tak, ada kambing bulu panjang dan ada biri tak ada bulu. Orang hak yang merah dia faham. Hak tak merah warna pondok. Kambing ada bulu panjang. Biri ada hak yang tak ada bulu. Memang saya tengok tak? Mengangguk saja kan. Saya tengok. Faham tak? Barbados Black Belly ada bulu tak? Tak ada. Dia biri ke kambing? Biri. Santa Inis ada bulu ke tak? Tak ada bulu. Dia kambing ke biri? Biri. Dia biri bukan mesti hak panjang bulu. Bukan. Dah nak tahu kan ni. Tu bukan Google lah, tanya Google. Tanya ChatGPT. Okey. 2, penetapan usia bagi haiwan yang tidak diketahui usianya boleh dilakukan melalui ijtihad. Kita tak tahu apa umur binatang ni ya. Okey, kita ijtihad. Apa makna ijtihad? Kita cuba curahkan kemampuan kita untuk mencari tanda bahawasanya dia cukup umur. Dia ijtihad ni, dia akan melahirkan dhan, sangkaan kuat cukup umur. Biasa makna ijtihad dalam bahasa Arab adalah badlul wus'i linailil maqsud. Kita curahkan kemampuan kita untuk mencapai matlamat kita. Matlamat kita nak tahu cukup umur, kita cari tanda-tanda. Buat contoh mudah. Sebagai contoh, berdasarkan adiknya telah berusia setahun, maka boleh disimpulkan bahawa lembu yang abangnya itu telah mencapai usia 2 tahun. Kita pergi kat lembu, kita ada lembu ke ataupun kita nak beli lembu, cukup umur dak pergi bapak ni. Kata tuang dia, dak ingat dah cukup umur ke dak lagi. Tapi adik dia setahun dah. Kalau adik dia setahun dah, abang dia cukup lagi umur. Cukup lah. Contoh. Sebab biasa lagu mana? Biasa lepas beranak, lembu lepas beranak. Contoh, kita kata contoh. Lepas tu 3 bulan lepas tu biang. Ni contoh, kita buat contoh je. 3 bulan biang. Mungkin hok galak sikit awal kan. Gitulah. Okey, 3 bulan biang. Lepas tu mengandung 9 bulan. Setahun dah. Faham tak kiam? Dah adik umur setahun. Boleh faham ke tak? Adik umur setahun, lepas tu mengandung daripada nak ke bersalin tu setahun. Jadi abang dia cukup lagi 2 tahun. Cukup dah 2 tahun. Dan ada lagi alamat-alamat lain. Ahli lembu mungkin dia tahu. Okay, orang ni gini tahulah. Macam hamba pernah contoh sebelum daripada ni. Hamba nak sebut pula. Tahun lepas hamba bawa seorang budak. Dia petuk berakhir lembu
orang dia orang Sungai Segar, orang Gondang Sungai Segar. Beli lembu manis. Hamba pun bawa dia. Nak tengok harga berapa sekali yang bawa dia lah. Dan beli, patut bertanya orang juga, cukup umur ke dak lagi? Dia kata hamba ambil orang kau, tapi tuan dia kata cukup umur dah tu. Hamba kata, "Ai, cukup umur ke dak?" Kita tanya orang tu, "Cukup umur ke dak lagi lembu ni?" Dia kata cukup umur tak dah. Tengok muka tua masa. Muka tua. Tu antara alamat. Muka tua dia tu. Muka budak lain, muka tua lain. Jadi muka tua. Ada kawan hamba ustaz agak di Selangor, dia tokai lembu kau. Lepas tu dia kata dia tengok batu pula ada. Tengok batu lembu, hukum dia dibolehkan. Tak boleh tengok batu orang tu tadi. Jadi dia kata tengok batu. Tu kita tahu lah. Maksudnya orang yang ahli dia ada tanda-tanda, dia boleh tahu. Umur 2 tahun ke tak 2 tahun. Tu dipanggil melalui ijtihad. Lembu atau kambing yang belum mencapai usia yang ditetapkan tidak sah dijadikan haiwan korban walaupun ia besar-besar, gemuk dan mempunyai banyak daging. Ini kerana penetapan umur dalam ibadat korban adalah telah diputuskan oleh ulama fiqh berdasarkan kefahaman mereka terhadap nas syarak. Pertama bincang hadis Bara' bin Azib. Cuma kita tak mau baca sebab takut odang. Kita buka muka surat 91. Terdapat pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i yang menetapkan bahawa umur tsani bagi kambing, umur musinnah, umur tsaniyah bagi kambing ialah apabila kambing telah cukup setahun. Ada pandangan kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia kata kambing cukup umur setahun. Maksud dia musinnah tu setahun. Pandangan kedua. Walau bagaimanapun, pandangan kedua ini bukanlah pandangan mu'tamad, manakala pandangan mu'tamad tsani bagi kambing ialah cukup 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Jadi ada khilaf. Lepas tu hamba tulis pada muka surat berikutnya, tengok bawah dalam nota kaki tu hamba tulis catatan penting. Pada muka surat 92, tujuan penulis menyentuh pandangan kedua ini adalah kerana penulis dapati ramai juga pembekal kambing khususnya yang dibawa masuk melalui Thailand yang menawarkan kambing untuk akikah dan korban yang dikatakan telah cukup umur, namun melalui pemerhatian penulis berdasarkan pengalaman penulis sebagai penternak kambing. Tulis pula berdasar pengalaman. Hamba ternak kambing ya. Hamba ternak kambing sekitar lebih kurang dalam 10 tahun. Tahun ni je habis tak ada orang kambing yang bertahun ni sebab membalih juga sebab kambing murah. Dan sebelum ni sampai kepada bilangan kambing ambil paling banyak 120 ekor. Hamba ada kambing, ada lembu, ada biri ada. Sebelum ni lah. Jadi hamba ada pengalaman lah bab kambing. Sikit-sikit ada pandangan tapi boleh lah sikit-sikit. Jadi orang nak tipu kita bab kambing ni kena mikir 3 kali kot lah. Kita pandai sikit-sikit. Okey. Jadi namun melalui pemerhatian penulis berdasarkan pengalaman penulis sebagai penternak kambing, secara zahirnya ada sebahagian kambing tersebut belum mencapai usia 2 tahun. Jadi ada kambing yang dia masuk melalui Thailand, tapi kambing itu bukan daripada Thailand, daripada atas lagi. Daripada Burma, daripada atas lagi masuk ke Malaysia. Maka pembekal-pembekal kambing hak jual kambing korban kambing akikah, kalau kita tanya dia kata cukup umur. Sebab dia memang minta daripada sana untuk cukup umur. Dia kata cukup umur. Tapi kalau kita tengok kepada fizikal kambing tu, tak cukup lagi 2 tahun. Kita tengok, kita sebagai peternak kambing, kita tengok, bukan semua, ada sebahagian. Yang sebahagian cukup umur tu jelas lah, ada sebahagian tak cukup umur. Dan ada pembekal kambing, sebahagian daripada sahabat hamba pembekal kambing, yang dia penternak juga, dia muskil lama isu ni. Dia kata, hamba minta sana untuk cukup umur, tapi siapa tak cukup umur? Sebab hamba tengok tak pernah sabar 2 tahun dengan fizikal dia. Hamba ambil untung atas ekor 50 ya ke 100 ya. Kalau nak cukup umur, hamba kena pelera 3 bulan 4 bulan mampu modal. Dia kata atas ekor 100 200 pula makanan dia. Lepas tu nak orang ni. Nak orang ni. Nak jual gitu buat pejang mata, kita tahu. Okey, hamba ada tulis tujuan penulis menyatakan pandangan kedua ini adalah kerana penulis dapati ramai juga pembekal kambing khususnya yang dibawa masuk melalui Thailand yang menawarkan kambing untuk akikah dan korban yang dikatakan telah cukup umur. Namun melalui pemerhatian penulis berdasarkan pengalaman penulis sebagai peternak kambing, secara zahirnya ada sebahagian kambing tersebut belum mencapai usia 2 tahun. Justru dalam situasi ini boleh beramal dengan pandangan kedua
yang membenarkan penyembelihan kambing korban dan akikah yang telah cukup setahun. Walau bagaimanapun, beramal dengan pandangan mu'tamad yang mensyaratkan usia 2 tahun dan masuk tahun ketiga adalah lebih utama dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadat akikah dan korban. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jadi nak ambil pandangan yang mengatakan setahun boleh. Tapi cuma kita pembekal kambing ni, kita kena jujurlah khabar. Kambing ni nampak pada muka ni dah cukup umur lagi, yang tengok pada fizikal dah cukup umur lagi, dah cukup 2 tahun. Tapi setahun lebih dah. Jadi kalau pandangan muktamad tak boleh lagi, tapi ada pandangan yang kedua kata boleh kalau awak nak ambil lah. Tapi kalau nak tunggu sampai cukup 2 tahun tu mahal lagi lah, mahal bukan mahal sikit lah, mahal banyak lah, tambah 300 riyal lagi. Contoh atas ekor. Jadi mana awak? Hai, kata orang tu kalau hak cukup umur 1200, kalau cukup umur 800 setengah je. Ya ambil 800 setengah tak apa dah, ambil pandangan kedua. Dia akan jadi gitu kan. Tapi sebenarnya boleh ambil pandangan yang kedua. Sebab itu adalah pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian ulama fiqh mazhab yang lain. Syarat ketiga, bebas daripada kecacatan yang menghalang sah korban. Binatang al-an'am, satu, mesti kena cukup usia dia, cukup umur. Yang ketiganya mesti kena bebas daripada kecacatan yang menghalang sah korban. Dia ada kecacatan tidak menghalang sah korban, ada kecacatan yang menghalang sah korban. Kecacatan yang menghalang sah korban 4 ni ijma' ulama. Yang pertama dia, okey, tengok haiwan yang dijadikan binatang korban mestilah bebas daripada kecacatan yang menghalang sahnya ibadat korban. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tajuzu fi dhahaya al-'awra al-bayyin 'awaruha ila akhir al-hadis. 4 jenis haiwan tidak harus pada binatang-binatang korban. Yang pertamanya binatang yang buta sebelah matanya, yang nyata buta dia. Binatang buta mata sebelah, jelas buta. Dah ada kat buta tak jelas, buta tapi buta tak jelas. Maksud gini, buta tak jelas gini. Ada jenis kambing apabila mari awak sakit mata tu, dia naik putih di mata. Kalau putih naik sikit masih lagi boleh melihat, walaupun kabur sikit tapi masih lagi boleh melihat, maka dikira buta yang ataupun kecacatan yang ringan, boleh buat korban. Hak yang teruknya sampai tak nampak langsung, tu dipanggil dia buta yang berat. Hak tu tak boleh buat korban. Dah kalau buta sebelah mata tak boleh buat korban, kalau buta dua-dua lebih lagi tak boleh buat korban. Dan buta ni tidak disyaratkan masa dia biasa. Bahkan kalau berlaku buta sebelum proses penyembelihan korban pun tak usah buat korban mengikut mazhab Imam Syafi'i. Ganda contoh. Ada kes di Dung. Ni cerita lama di Dung. Masa buat ngajar tahun lepas, orang Dung tanya. Dia kata masa nak sembelih lembu, pisau ujung tajam. Masa penyembelih nak pergi sembelih tu cocok mata lembu. Buta mata lembu. Meloleh mata. Okey. Bagaimana boleh buat korban ke tak? Ini soalan dia. Daripada segi hukum tak boleh. Sebab dia kecacatan berlaku sebelum daripada proses penyembelihan. Okey, baik. Dia kalau melih juga tak jadi korban. Lepas tu jadi sembelihan biasa. Pahala korban tak dapat, akan tapi dapat pahala dia, pahala sedekah. Pahala sedekah tak dapat. Jadi bagi daging dapat pahala sedekah. Okey, baik. Yang pertama, yang keduanya wal maridah al bayyin maradah. Maksudnya binatang yang sakit, yang jelas sakitnya. Lepek dah nak bangun, lalak pun duk musing kat atas, dah nak bangun dah. Tu jelas sakit. Kalau demam sikit-sikit, dia kambing pun dia ada demam. Kambing binatang dia ada stres dia. Sikit-sikit ada masalah. Beringu sikit-sikit ada masalah. Yang lepek dogok, tu tak boleh buat korban. Yang ketiganya adalah binatang yang tempang, yang nyata ketempangannya. Jelas tempang dia. Kerana jelas tempang dia. Kalau kita lepas kawanan dia, jauh tertinggal di belakang. Tidak dia ikut kawanan dia. Sebab kacau. Hak lain laju pergi. Berapa dah? 3. Sama juga binatang yang patah kaki. Ada kes masa perebah binatang tu, hak tadi pakar gigi sauk gitu, kejap gitu je. Boleh kena orang kampung setengah jam dak sauk gigi kaki. Kan gitu kan? Dah gia siapa nak perebah lembu. Mu jerat aku jerat tah malah tumbah. Orang melih nengu dak tunggu. Hak tadi pakar turun. Bukan lembu dak liar, lembu liar. Ngah sauk gitu je, dia pandai orang pakar tu kan.
Jadi ada orang hak yang tak apa nak pandai, lepas tu semangat jihad tinggi pula. Lepas tu dia ingat kira macam lawan Israel dah ni. Masa rebang ni, pakat tak kubi nyejek lembu apa semua sekali, patah kaki tak ada nak melek. Contoh, dari buat korban dah lah. Ada dari buat korban. Ataupun masa tarik, patah kaki dari buat korban dah. Sebab kecacatan itu berlaku sebelum daripada penyembelihan. Tetapi hamba ada datangkan pandangan yang kedua. Pandangan Imam As-Subki boleh. Imam As-Subki kata boleh. Hamba datangkan pandangan yang kedua tentang perkara ini. Okey, baik. Kemudian yang keempatnya adalah wal kasir allati la tunqi, binatang yang kurus kering. Kering. Kerana kering, tulang-tulang dibaluti dengan kulit. Kering. Dia kata hamba tahun ni boleh murah-murah sungguh lembu cukup umur. Berapa? 400.5. Kita pergi tengok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolak rebah. Tu tak boleh. Tak boleh tu. Sebab kering. Tu perlu kita kena faham. Kemudian kalau kepong je, orang Terengganu kata kepong. Faham tak kepong? Benda kepong. Kepong je maksudnya kepeh berapai baru. Tapi taklah kering tu boleh lagi. Buat contoh paling mudah, dan contoh ni banyak kali hamba sebut. Dia ada, kita minta daripada pembekal lembu. Ni tokai lembu ada, hak yang pembekal lembu ada. Tokai lembu gompok masai ada. Baik, ni kita buat contoh. Kita minta daripada pembekal lembu. Pembekal lembu ni mungkin untuk dia atur lembu 100 ekor, 200 ekor, ada 300 ekor. Lepas tu bila nak atur kata apa, sehari belum raya batal lah ke. Dia ada lori 5. Tiba-tiba seminggu nak raya 3 lori mampu. Tinggal 2 lori. Maka dia akan buat kan ni. Dah dia atur sehari belum raya dah adang. Pas bayar raya dah adang lagi dah habis nak atur. Faham tak? Sebab lori tak ada Jadi terpaksa kena atur awal. Atur awal. Ni pernah berlaku. Bila atur awal, atur 3 hari, 4 hari. Dan orang mana terpaksa. Lepas tu pihak penganjur pula orang bandar. Orang tak biasa main lembu-lembu Kalau orang kampung, dia pandai agak. Pergi cari rupuk bagi, cari meh bagi. Main orang bandar. Dan nak tak mana lembu tak situ banyak dah rupuk dang 3 hari. Dang 3 hari. Nakal dang 3 hari. Mana dang 3 hari? Faham tak? Okey, jadi nak sampai ke hari raya korban lembu kepeh berapa lembu? Ni hak kepeh berapa apa hak mampu pun ada. Pakai dak alih. Ada ki mampu 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, nasallallahu alaihi wa afiyah. Baik. Jadi dah ia jemur tengah panah. Ia ikat. Panah dari mampu lembu. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Di Terengganu berlaku di Terengganu. Beberapa tahun lepas. Okey, baik. Hak kita nak cerita ni, kita bukan nak cerita benda hak berlaku ni, kita nak cerita hukum. Apabila berlaku kita apa hukum? Allah, kita nak pergi melihat Allah belapan kepeh perut. Tapi masih lagi tidak sampai kurus kering. Boleh buat korban. Hukum boleh buat korban tu jelas. Sebab tak sampai kering. Tapi perbuatan lok gitu nak pergi makan tu salah lah. Itu bab lain. Itu isu lain. Okey, baik. Kemudian lepas tu pada muka surat 96 hamba lakoh-lakoh sebab tu hamba jelas dah. Pada 96, 97, lepas tu 98 hamba ada jelas agak haiwan yang patah kaki semasa proses penyembelihan seperti patah kaki ketika direbahkan untuk disembelih menurut pandangan muktamad tidak sah dijadikan binatang korban kerana kecacatan itu berlaku sebelum sempurna penyembelihan. Tapi kalau lepas melih dah ada masalah. Hamba nak cerita pernah berlaku. Ada live ni, tak boleh kita cerita dalam live. Masa tu 2 tahun lepas. Biasanya kalau Ustaz Liyah kalau perasan dia bekas ahli parlimen Kemamang. Ustaz Liyah Abdul Hamid. Biasa kalau lembu dia membelih korban membelih. Membelih gitu pisau tajam. Lembu besar. Lepas tu lepas melih, hamba akak pisau, lepas melih akak pisau kena linga lembu, putus linga lembu. Apabila kena kita sudah sah ke tak mari sah ke tak dak sah kati lembu orang dak sah benda putus linga selepas daripada selesai sembelih. Tak yang adakah dia menghalang sah korban? Tak. Ni pernah berlaku pada hamba. Baik. Hamba pesan
Walaupun kita pakai lagu mana pun, apa nak pakai? Boleh sikit-sikit. Kalau kita pakai lagu mana pun, dia mesti kita kena minta kepada Allah Ta'ala agar dipermudahkan. Sebab kita berhadapan dengan binatang. Dan hak yang kena-kena pun orang pakai saja. Hak kena-kena pun orang pakai saja. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Pandai lagu mana pun, pakai lagu mana pun, kita kena ambil langkah berhati-hati. Tekan belih, ramai tekan belih hak mari hari ni, tekan belih ramai. Baik. Tekan belih. Tekan belih senyum je tekan belih. Ni tekan belih kau ni. Baik. Jadi kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala jaga keselamatan kita. Ya banyak-banyak perkara tu, kita lagi, orang lagi, banyak perkara tu kan. Ni kira gitulah yang kita kena cerita. Okey, baik. Kemudian Amba ada cerita juga pada muka surat 99, tidak sah dilakukan korban dengan haiwan yang patah kakinya ketika diturun daripada lori dalam proses penghantaran kepada pembeli, kerana kecacatan tersebut berlaku sebelum penyembelihan. Namun begitu, jika haiwan tersebut sembuh sebelum hari penyembelihan serta boleh berjalan seperti biasa, maka sah dijadikan binatang korban. Lembu tak pernah naik lori, seumur hidup tak pernah. Hari tu naik lori sekali, sebab tuang dia tak jual dah. Sukaan naik lori dia. Masa turun perak patah kaki. Masa diturunkan daripada lori, baru patah kaki. Patah kaki dah dia korban dah lah. Sebab apa dia? Sebab ada kecacatan dah. Sama dengan tempang. Cuma kalau dang baik, atau 2 minggu belum raya atau dah, dang baik lah, seminggu baik dah, kecok sikit-sikit je, boleh buat korban. Baik. Lepas tu haiwan yang tempang ringan Amba ada cerita. Lepas tu sama juga muka surat 11 berkait dengan kecacatan. Muka surat 103 nak baca sikit. Beberapa catatan penting. Kaedah umum bagi menentukan haiwan yang sah dijadikan binatang korban ialah, ni kaedah umum dah, bebas daripada kecacatan yang boleh mengurangkan dagingnya atau mengurangkan mana-mana bahagian lain yang boleh dimakan. Kecacatan kalau melibatkan hilang satu juzuk yang boleh dimakan walaupun bukan daging, maka tidak sah buat korban. Melainkan satu je boleh. Melainkan kalau hilang daging peha yang sedikit. Monggeng dia besar, lembu. Lepas tu jenis lembu wei khabat pagar orang umur. Dia kau orang buat pagar dekat duri tu kan, loka habis Cobek. Tapi sikit aje hilang daging peha, tak apa. Kalau banyak tak boleh. Dah sikit banyak mana, kalau kita tengok daripada jauh tu tak nampak. Tengok hendak dekat baru nampak. Tu sikit. Kalau nampak daripada jauh tu memang ropong tak ada. Ropong tak ada, tengok daripada jauh. Orang luar faham tak? Faham tak ropong? Dia kuatang. Asal kuatang, asal kuatang. Okey, tak apalah, kuatang dia masih lagi terpengaruh dengan bahasa Terengganu. Takut tak faham ropong. Ropong ni maksud kita memang guna bahasa Terengganu pekat kan. Jadi tak ada, paruk ada. Tengok jauh nampak tak ada. Maka tidak memadai. Okey, linga ni, linga bukan anggota yang dimakan lah oleh masyarakat kita. Tapi gini, linga sebenarnya anggota yang dimakan pada asalnya, tapi masyarakat kita tak pernah makan linga. Linga tidak boleh hilang satu juzuk pun. Sikit pun tak boleh. Kalau hilang satu juzuk daripada telinga, maka tidak sah buat korban. Itu kena ingat. Lepas tu nanti kita akan sebut pandangan yang lain. Haiwan al-an'am yang kehilangan sedikit telinga, terdapat pandangan kedua, tapi pandangan kedua pandangan dhaif. Dalam mazhab Syafi'i yang mengharuskan ia dijadikan binatang korban. Ada pandangan kedua, kalau sikit hilang ada rasa ada. Amba pernah pergi KK. KK ni Kota Kinabalu Sabah. Ngajar sana. Orang sana ada sebahagian peternak kerbau, dia tanda kubah dia kerak linga. Kubah pok mak kerak linga 3 segi. Kubah pok dah kerak linga 4 segi. Dia kerak linga. Jadi linga copeng tak ada linga. Bukan tak ada copeng situ, di copeng sini. Dah boleh dah buat korban. Atas pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan. Tapi atas pandangan yang kedua dibolehkan. Sebab dikira sikit lagi. Kalau tak ada langsung linga putus, tu tak boleh dah. Baik, sebab Amba sebut pandangan yang kedua. Lepas tu kemudian apabila Amba sebut pandangan kedua, Amba tak dalam nota kaki hukum korban dengan haiwan yang bertek telinga dia. Kan ada lembu kan dia tagging telinga dia tu kan, warna kuning, kambing, beri. Baik, boleh tak buat korban? Sebab biasa apabila kita buang tagging, buang tag dia tu, akan ada lubang. Dan hak yang jenis lembu nakal-nakal,
Tuang dia tok cabut. Tek lain pula tok. Lapang lubang dalam telinga. Betul tak gitu? Boleh tak buat korban? Okey, tengok. Pada masa kini, kebanyakan lembu atau kambing dipasang tek pada telinga. Apabila tek tersebut tercabut, ia biasanya meninggalkan lubang kecil pada bekas tek. Jika yang berlaku hanyalah lubang kecil atau belahan rengang yang tidak menghilangkan mana-mana juzuk daripada telinga, lubang tak hilang pun. Sebab dia belah, dia pun masuk. Maksudnya tidak menghilangkan satu juzuk pun. Maka sah haiwan tersebut dijadikan binatang korban. Itu jelas. Namun jika terdapat bahagian daripada telinga yang hilang, meskipun sedikit, maka tidak sah untuk dijadikan binatang korban menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, kerana ia melibatkan kehilangan bahagian yang boleh dimakan walau bagaimanapun. Menurut pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, masih sah korban dengan haiwan seperti ini. Ada pandangan kedua berkata sah, berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad tak sah. Saya buat cadangan. Sekiranya terdapat pilihan antara beberapa haiwan korban, kalau ada pilihan, maka pilihlah haiwan yang sempurna telinganya untuk keluar daripada khilaf ulama. Namun jika tiada pilihan lain, melainkan haiwan yang terpotong sedikit daripada telinga, maka boleh mengambil pandangan yang kedua yang membenarkannya. Okey, jelas. Jangan pula Allah tak apa khilaf. Allah sikit-sikit khilaf. Ya, ada orang masyarakat kita khilaf. Tahu tak? Antara anggota yang Rasulullah suruh kita ambil berat dalam binatang korban, mata dan telinga. Sayyidina Ali kata lagu mana? Amarani, kita tengok hadis yang Sayyidina Ali sebut pada muka surat 102. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrafa al-'ain wal udhun. Rasulullah memerintah kepada kami supaya memerhati kepada telinga dan mata binatang korban. Kita jangan berlaku khilaf. Sikit-sikit khilaf je, sikit-sikit khilaf. Kita kena ambil apa yang dituntut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul suruh perhati telinga dengan mata. Rasul suruh perhati. Sebab binatang korban bukan sembelihan biasa. Binatang ini adalah binatang yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada pilihan, itu tak ada masalah. Ambil pandangan kedua. Tapi kalau ada pilihan, pilih yang sempurna. Okey, sekiranya telinga terpotong atau koyok, tetapi tidak ada bahagian daripada telinga yang hilang, cari tapi tak ada hilang pun, binatang tersebut masih sah untuk dijadikan korban. Kalau cari je, tak hilang pun satu juzuk dari telinga, sah buat korban. Haiwan yang dilahirkan tanpa telinga tidak sah dijadikan korban kerana telinga adalah anggota yang lazim pada haiwan. Telinga ni anggota yang lazim pada binatang, kerbau, lembu, kambing, biri-biri. Kalau dilahirkan dalam keadaan cacat, tak ada telinga, dah dibuat korban. Haiwan yang dilahirkan dengan telinga yang kecil, sah dijadikan binatang korban. Kalau ada telinga tapi kecil telinga dia, itu tak apa. Ada sejenis biri-biri telinga kecil. Cuba tarik lagi. Banyak nak suruh tarik, tanya Google. Dia biri telinga kecil. Dia ada jenis biri telinga kecil. Itu masih lagi boleh buat korban. Baik. Haiwan yang terpotong ekornya tidak sah dijadikan binatang korban kerana hilang juzuk yang boleh dimakan. Haiwan betina yang terpotong kantung susunya tidak sah dijadikan binatang korban. Binatang tina tu ada kantung susu. Lepas tu anak dia kekeh warna putih tu, kantung susu, ada boleh buat korban sebab hilang satu juzuk yang boleh dimakan. Baik. Namun haiwan betina yang diciptakan tanpa ada kantung susu sah dijadikan binatang korban. Yang lain, kalulah memang binatang tu tina tapi tak ada kantung susu, masa dilahirkan memang tak ada, sah buat korban. Sebab apa dia? Kalau linga dilahirkan tak ada linga tak sah. Tapi kalau binatang tina dilahirkan tanpa kantung susu, sah. Sebab apa dia? Sebab telinga adalah anggota yang lazim bagi binatang, anggota yang mesti ada pada binatang. Tapi kantung susu bukanlah anggota yang lazim pada binatang. Sebab jantan tak ada pun kantung susu. Itu perbezaan yang disebut oleh ulama fiqh. Okey, baik. Haiwan yang terpotong lidahnya tidak sah dijadikan binatang korban. Haiwan yang terpotong sebahagian besar daging pahanya, tadi kita cerita dah, kita lakah je. Yang ke 108, haiwan yang tidak bertanduk, tak ada tanduk atau patah tanduknya, sah dijadikan binatang korban. Patah tanduk, boleh tak buat korban? Boleh. Ada sejenis lembu ataupun kerbau yang tanduk dia panjang, dia tanduk kekok. Kalau kita lock, dia akan cocoh mata, cocoh kepala, maka tuang dia akan kerak tanduk. Dah boleh tak kita pergi kerak tanduk ni boleh buat korban? Boleh tak kita nak buat korban? Jawapannya boleh.
pantah tanduk, tak ada tanduk, kita kerak tanduk dia, masih sah buat korban. Lepas tu haiwan yang sebahagian giginya tak ada, sah dijadikan binatang korban. Kerana masih ia boleh makan seperti biasa. Namun jika semua gigi tak ada, habis dah tak ada gigi. Sebab umur dia 18 tahun dah, tua benar dah 18 tahun ni. Lembu 18 tahun tua benar dah lah. Habis dah gigi. Bunyi pun makhraj tak apa nak butir mana bunyi. Baik, sebab tak ada gigi. Masa bunyi lembu, boleh dah buat korban? Tak boleh. Tak boleh dah buat korban. Baik. Tapi mengikut pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada pandangan yang kedua kata masih lagi boleh buat korban. Abang ada tulislah. Okey, binatang yang berpenyakit kudis tidak sah dijadikan binatang korban sama ada banyak atau sedikit kudis itu. Namun terdapat pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i membenarkan dijadikan binatang korban jika kudis tersebut sikit. Kalau sikit aja kudis ada masalah. Okey. Kemudian nazar korban atau ta'yin haiwan yang tidak sah untuk dijadikan korban. Isu ni yang ana letak ni, ana nak cerita dulu secara ringkas. Imam Al-Bujirimi, seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama kemudian ni, dia kata ni, kalau binatang tu tidak sah untuk dijadikan korban, tiba-tiba kita mewajibkan untuk buat korban, sah buat korban. Tu pandangan Imam Bujirimi. Gana cerita, binatang kita ni mata buta sebelah. Binatang kita ni kaki kecok, tepak. Kita bukan ni. Ini adalah binatang korban. Apabila kita kata ini binatang korban, dia kata ni, wajib awak korban dan sah buat korban. Itu yang difahami secara zahir daripada ibarat yang disebut oleh Imam Bujirimi. Apa ada sebut? Perkataan Imam Bujirimi pada muka surat 114. Ada 114 apa disebut perkataan Imam Bujirimi. Kemudian isunya Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ramli, Khatib Asy-Syirbini kata tak sah buat korban. Tengok sebagai contoh, ni pandangan Imam Ibn Hajar. Bagi orang yang faham bahasa Arab, boleh hamba sebut apa hak yang disebut oleh Imam kejap Okey, sebagai contoh pada muka surat 112 dia kata ni, fala yaridu kaunuha syabihatan bil udhiyah wa laysat bi udhiyah. Tengok Imam Ibn Hajar kata walaysat bi udhiyah, bukanlah binatang itu binatang korban. Okey, pandangan Imam Ibn Hajar. Dalam kitab Nihayah disebut sama. Fala yaridu annaha musyabbahatun bil udhiyah ataupun musybahatun bil udhiyah walaysat bi udhiyah, bukanlah binatang korban. Sama juga dalam kitab Mughnil Muhtaj, wala tujzi'u anil udhiyah, tidak memadai daripada binatang korban. Sama juga dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi kenapa kadang kitab Imam Bujirimi dia sebut lagu tu? Patut ada sebut pada muka surat 1115, pandangan Imam Bujirimi ni nampak bercanggah dengan pandangan Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Khatib Asy-Syirbini dan ulama-ulama yang lain. Baik. Okey. Kita baca secara ringkas pada muka surat 110. Sekiranya seorang bernazar untuk berkorban dengan seekor haiwan yang memiliki kecacatan yang menyebabkan ia tidak sah dijadikan binatang korban, ataupun dia melafazkan terhadap haiwan tersebut dengan berkata aku jadikan haiwan ini sebagai haiwan korban, maka hukum yang terpakai ke atasnya adalah seperti berikut. Contoh, kita buat contoh gini. Umur lembu tu baru setahun, dah cukup umur lagi, tapi kata ni aku jadikan binatang ini binatang korban. Ataupun lembu dia buta sebelah mata, dia kata aku jadikan binatang ini binatang korban. Bila dia cakap lagu tu, maka ada hukum yang kena pada dia. Yang pertama, wajib menyembelih haiwan tersebut sebagai memenuhi nazar yang telah dilafazkan. Sebab dia mengambil hukum seperti nazar. Yang pertama. Yang keduanya, penyembelihannya hendaklah dilakukan pada waktu yang ditetapkan untuk ibadat korban, iaitu hari raya dan hari-hari tasyrik. Yang ketiga, dagingnya hendaklah diagihkan mengikut hukum pengagihan daging korban wajib. Tak boleh makan sikit, kena bagi pada fakir miskin belaka, iaitu diberikan kepada fakir miskin sebagai sedekah. Yang keempat, sembelihan itu tidak dikira sebagai ibadat korban yang sah kerana haiwan tersebut tidak memenuhi syarat sah korban. Pertama, mendatangkan apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Khatib Asy-Syirbini, sama juga dalam kitab Fathul Mu'in. Pertama sebut pandangan yang disebut oleh Imam Bujirimi, pertama buat sedikit kesimpulan. Okey, baik. Kemudian bab yang ke-8, perkongsian dalam binatang korban pada muka surat 117. Kita akan berhenti dalam pukul 4. Lepas tu kita akan buka sesi soal jawab. Hamba baca cepat-cepat. Okey, penjelasannya,
seekor kambing atau biri-biri hanya sah dijadikan ibadat korban bagi seorang je. Kalau kambing, biri seorang, tak boleh kongsi. Kongsi pahala lain. Oleh itu tidak harus dua orang atau lebih berkongsi dalam ibadat korban pada seekor kambing atau seekor biri-biri. Namun begitu berkongsi pahala korban adalah dibolehkan. Kalau kita kongsi pahala korban boleh. Seperti seorang berkorban dengan seekor kambing dan meniatkan untuk dirinya dan ahli keluarganya. Okey, dia ada ahli keluarga, dia niat ini adalah korbanku dan untuk ahli keluargaku. Itu apa? Itu berkongsi pahala. Okey, kita kata benda kambing tak boleh berkongsi. Lepas tu dia ada isu. Isu lagu mana? Dah kalau kambing tu besar macam lembu, boleh tak nak kongsi? Tahu tak ada sebahagian baka kambing di Pakistan berat hidup kambing mencapai 300 kg. Lembu ada hak yang 200 kg ada, 150 ke 200 kg. Tapi ada sebahagian kambing di Pakistan berat hidup mencapai 300 kg. Bapak kambing. Kambing tak boleh kongsi. Seorang je kambing. Dan kalau kambing besar boleh kongsi ke tak? Faham tak? Besar ke kecil tetap kambing. Dia tak tukar jadi lembu. Jadi tak boleh kongsi walaupun besar. Jelas? Tetap kambing. Okey, baik. Okey, hamba jawab lagu mana? Seekor kambing yang bersaiz besar seperti saiz lembu, hamba letak dalam nota kaki, seperti baka kambing tertentu di Pakistan yang mencapai berat hidup sehingga 300 kilo. Dan kalau kita nak tengok, tak perlu pergi Pakistan. Buka Google je. Tengok kambing, baka kambing besar di Pakistan, tulis je, tengok dalam Google. Tak perlu pergi Pakistan nak cari baka ni. Maka ia tetap tergolong sebagai kambing dari sudut syarak. Ia tak tukar jadi lembu. Jadi maka tidak boleh kita nak berkongsi. Tetap tidak harus dikongsi dalam ibadat korban oleh lebih daripada seorang, kerana ia tetap dikategorikan sebagai kambing, bukan dikategorikan sebagai lembu. Jelas kan? Kemudian dalam pelaksanaan ibadat korban, seekor lembu, seekor kerbau dan seekor unta boleh dikongsi oleh 7 orang. Dengan setiap seorang memiliki 1/7 bahagian daripada haiwan tersebut. Kalau lembu, kerbau, unta boleh kongsi 7 orang. Boleh kongsi 7 orang, bukan mesti kongsi 7 orang. Lain tu. Boleh kongsi, bukan mesti kongsi. Saya nak buat seorang je. Saya tak mau kongsi-kongsi ni orang. Saya nak seorang je. Boleh ke tak? Boleh. Saya nak kongsi kurang daripada 7 orang. Boleh tak? Saya nak kongsi 2 orang je. Boleh. 7 orang ni sebanyak-banyak perkongsian. Perlu kita kena faham. Okey, baik. Apabila kita kata lembu boleh kongsi sebanyak 7 orang. Lepas tu tinggal lagi persoalan baru. Tahu tak di sana ada baka lembu dan kerbau kerdil. Sony kubah. Lembu Sony. Di Thailand ada. Dan tengok buka Google, taik Google, lembu kerdil, kerbau kerdil. Sudah. Sony nak kongsi 7 orang. Kau orang katakan binatang ni dia kan akan jadi tunggangan di pada mahsyar. Dah 7 orang patah pinggang dia. Dia azimu dhahayakum fa innaha matayakum. Hadis itu bukan hadis sahih. Hendaklah kamu memperbesarkan binatang-binatang korban kamu kerana sesungguhnya ia adalah tunggangan kamu. Hak tu bukan hadis yang sahih. Baik. Jadi soalannya, kita bukan nak cerita bab tu, kita nak cerita bab benda. Boleh tak nak kongsi 7 orang? Situ kita nak cerita. Kerbau kerdil, besar ni kerbau kerdil. Kalau dengan kambing jam 6 pagi, hak besar tu, kadang-kadang besar kambing, tinggi kambing sikit. Begitu lembu kerdil, besar ni lembu kerdil. Dia boleh kongsi tak 7 orang? Okey, baik. Lembu kerdil, dia adalah sejenis baka lembu. Kerbau kerdil, sejenis baka kerbau. Cukup umur, tak ada kecacatan, boleh buat korban. Syarak mengizinkan lembu dan kerbau berkongsi sebanyak 7 orang tanpa menetapkan saiz. Jadi bermakna pada zahirnya boleh kongsi. Tapi kongsi kerbau kerdil, walaupun bunyi kerdil tapi tetap mahal. Sebab kerbau baka, walaupun bunyi kerdil, murah kerdil. Jadi tu tahun ni dah mahal. Dia macam ayam kapang, ayam dia ais serama. Kecil je. Makan tak nak kenyang kalau melih dia. Tak nak kenyang, kita melih dia kecil je. Macam burung ke. Tapi mahal ayam tu kan. Leni pun murah sikit. Dulu mahal lagi. Baik. Kemudian
Perhatian, lembu kerdil atau kerbau kerdil pada zahirnya sah dijadikan binatang korban kerana ia termasuk dalam kategori haiwan al-an'am. Syarak agama kita tidak menetapkan syarat berkaitan saiz atau besar fizikal haiwan al-an'am untuk ibadat korban. Sebaliknya, yang disyaratkan hanyalah haiwan tersebut mencapai umur yang mencukupi serta bebas daripada kecacatan yang menjejaskan kesahan ibadat korban. Perhatian tambahan. Dibolehkan 7 orang berkongsi pada seekor lembu, kerdil atau kerbau kerdil dalam ibadat korban. Ini kerana syarak menetapkan bahawa lembu dan kerbau boleh dikongsi oleh 7 orang tanpa mensyaratkan saiz badan yang besar. Asalkan haiwan tersebut cukup umur dan bebas daripada kecacatan yang menghalang korban, maka ia sah dikongsi oleh 7 orang walaupun saiznya kecil. Okey, beberapa permasalahan berkaitan perkongsian. Perkongsian 7 orang pada seekor lembu, kerbau dan unta merupakan kadar maksimum yang dibenarkan. Oleh itu, berkongsi dengan bilangan kurang daripada 7 orang pada seekor lembu juga dibolehkan. Dia ada juga orang, dia kata hamba ni, pera lembu ni jak kecil lagi, lepas tu cukup umur, hamba nak bukalah untuk orang masuk nak korban. Ingat tahun ni boleh, tapi orang tak ada pitih mana tahun ni. Macam-macam ekonomi, masalah minyak mahal pula apa sekali. Jadi cari-cari ada 5 orang je, tak cukup 2 orang. Nak korban lembu ni tahun ni. Agak tahun depan pula. Dia kata gitulah kan. Baik, sebenarnya ada masalah pun. Dah apa-apa 5 orang salah kan dia. Buat 5 orang atas seekor lembu. 7 orang tu bukan wajib. 7 orang itu adalah sebanyak-banyak perkongsian. Buat 5 orang. Baik. Perkongsian lebih daripada 7 orang pada seekor lembu, kerbau dan unta tidak dibenarkan dalam ibadat korban. Kalau kongsi lebih 7 orang, 40 orang. Dia orang kampung tu dia adalah jemaah dia, jemaah surah tu. Surah tu moci-moci tu, pocik-pocik tu dia buat geruk buat dia. Buat kita apa boleh tak kita ambil 10 hias seorang tiap-tiap bulan, cukup setahun kita beli seekor lembu buat korban. Seekor lembu, lepas tu pemilik 40 orang. 40 orang nak buat korban seekor lembu. Tak boleh, tak sah. Sebanyak-banyak perkongsian adalah 7 orang sahaja. Okey, baik. Oleh itu, jika sebuah kumpulan yang melebihi 7 orang mengumpul wang untuk membeli seekor lembu bagi tujuan ibadat korban untuk mereka, ibadat korban tersebut tidak sah kerana melebihi had yang dibenarkan. Cadangan bagi kumpulan melebihi 7 orang yang ingin berkorban pada seekor lembu. Abu buat cadangan. Jika sebuah kumpulan yang melebihi 7 orang ingin melaksanakan ibadat korban dengan seekor lembu, mereka tidak boleh berkongsi secara langsung kerana hak maksimum bagi ibadat korban daripada seekor lembu ialah selama 7 orang. Namun mereka boleh melaksanakan ibadat korban dengan cara lembu tersebut disumbangkan kepada 7 orang ahli kumpulan itu. Kemudian 7 orang ini melakukan korban untuk diri mereka serta berniat berkongsi pahala ibadat korban tersebut dengan semua ahli kumpulan yang lain. 40 orang. Gini kata 33 orang. Kan 40 orang kan? 33 orang. Dia kata gini bagi yang hamba semua sekali yang beri ke 7 orang je. Jadi dimiliki oleh 7 orang. 33 orang beri kepada 7 orang. Jadi 7 orang tu buat korban. Dah 33 orang buat korban ke tak? Tak lah, dia dapat pahala sedekah. Tidak dapat pahala korban. Hak dapat pahala korban siapa? Hak buat korban hak dia. Lepas tu bila dia buat korban, kalau dia niat berkongsi pahala, dapat juga kawan tu pahala. Sebab niat berkongsi pahala. Baik. Namun mereka boleh melaksanakan ibadat korban dengan cara, okey, tu kita baca dah. Cuma peringatan penting. Ada sikit peringatan penting. Hak yang kumpulan saat ni, hak 33 orang tu dia bagi bahagian dia kepada 7 orang tu buat korban. Dia kena ingat, kalau dia mampu buat korban, kalau dia tak buat, tetap dia tidak dapat elok diri daripada jatuh ke dalam perkara makruh. Okey, hak tu peringatan penting hak yang bersebut pada 123 dan 124. Okey, kemudian poin yang ketiga pada muka surat 124, perkongsian 7 orang pada seekor lembu mesti dah dilakukan pada seekor lembu yang ditentukan. Ini bermakna jika 14 orang berkongsi pada 2 ekor lembu tanpa menetapkan 7 orang bagi setiap lembu tertentu, maka korban tersebut tidak sah. Kan? Ada tok raya tu nak jual lembu 2 ekor. Kita kata dah hamba nak seekor boleh tak? Hamba nak jual 2. Seekor tak boleh sebab kalau seekor demo ambil seekor, kalau seekor ni tepik malam hamba dia tidur. Sebab tak ada gu. Awak nak jual 2 ekor lalu. Kalau awak nak ambil 2. Kalau tak ambil, tinggal belaka. Malah hamba sakit kepala. Dia lembu dok gitu. Biasa kambing gitu. Kawan dia tak ada kawan. Wah. Dengan tuang-tuang dah tidur. Okey, baik. Jadi, berapa 2 ekor lembu tu? Kata dia, abang nak tak 8,000 je. Oh, 8,000. Kita pun pakat 14 orang. Ini yang kita beli 2 ekor tu lembu.
14 orang beli 2 ekor lembu. Jadi apabila 14 orang kumpul piti beli 2 ekor lembu, jadi 2 ekor lembu saat itu dimiliki oleh orang 14 orang secara bersama. Dipanggil syarikah musyah dalam istilah ulama fiqh. Setiap seekor saat itu adalah milik 14 orang. Kira kita buat korban lembu ni tanpa menetapkan 7 orang daripada lembu mana, 7 orang daripada lembu mana. Maka tidak dibolehkan. Dia kena letak, okey ni 7 orang lembu ni, 7 orang lembu ni. Tu cara dia. Perkongsian 7 orang pada seekor lembu boleh melibatkan 7 orang dari satu keluarga dan boleh dari keluarga yang berbeza. Isu ni yang meletak kerana gini. Dan Abang tulis pada muka surat 125 pada nota kaki yang tulis. Cerita gini, Abang mengajar di Kemamang. Ni cerita banyak tahun dah kita mengajar di Kemamang. Kita dijemput di surau ni, masjid ni, madrasah ni. Apabila kita buka soalan, ada sebahagian daripada orang Kemamang, dia pegang lagu mana? Sebahagian orang sana, bukan semua, sebahagian. Kalau kita nak buat korban daripada seekor lembu daripada ahli keluarga kita, kita tak boleh letak ahli keluarga kita belakang. Kena ambil orang luar seorang. Orang tahu ambil mana pandangan dia tahu. Faham tak? Jadi kalau seekor lembu 7 orang, kalau kita nak buat keluarga kita, kita 6 orang je keluarga kita, seorang kena masuk ke luar. Tak boleh keluarga kita belakang. Dia pegang gitu. Okey. Abang tulis, perkongsian 7 orang pada seekor lembu boleh melibatkan 7 orang dari satu keluarga dan boleh daripada keluarga yang berbeza. Lepas tu abang tulis pada muka surat 125, isu persepsi salah tentang penyertaan orang luar dalam perkongsian seekor lembu ibadat korban. Salah satu isu yang sering saya dengar melalui sebahagian ahli jemaah di tempat saya berkuliah di sekitar Kemamang, Terengganu, ialah ada sebahagian orang di kawasan tersebut berpegang bahawa jika ingin berkorban dengan seekor lembu untuk satu keluarga, mesti ada penyertaan orang luar dalam perkongsian lembu tersebut. Pegangan seperti ini sebenarnya adalah rekaan yang tidak berlandaskan sandaran dari kalam ulama muktabar. Oleh itu, pegangan tersebut perlu ditinggalkan. Itu dah kena lah. Dah kena. Okey, baik. Yang kelima, poin yang kelima, muka surat 125. Perkongsian 7 orang pada seekor lembu tidak disyaratkan kesemua mereka berniat untuk ibadat korban. 7 bahagian, 3 korban, 4 akikah. 4 korban, 2 akikah, selagi nak makan daging je. Ada juga nak makan daging je. Kita buat ibadat boleh tapi tak boleh buat ibadat. Mungkin di tempat kita benda ni tidak berlaku. Di setengah negeri, contoh di Sarawak, contoh di Sabah, komuniti orang bukan Islam ramai asal ni. Kita nak pegang mazhab Imam Syafi'i, tak boleh bagi daging korban kepada orang bukan Islam. Jadi buat lagu mana? Dia ambil 6 bahagian untuk korban, 1 bahagian nak daging biasa. Maka hak daging biasa tu dia akan bagi kepada orang bukan Islam. Boleh gitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Okey, baik. Bahkan harus sebahagian mereka berniat untuk korban, manakala sebahagian yang lain berniat untuk akikah atau sekadar ingin memperoleh daging sahaja. Okey, bab ke-9. Haiwan yang paling afdal kita buat korban. Yang pertama unta. Kat kita tak ada unta. Kat Ustaz Mak Kecil aja ada. Tu pun tak mau jual. Baik. Dia tak mau jual. Tahulah. Lepas dia nikah ni nak jual ke tak tahulah. Baik. Jadi kat kita tak ada unta lah. Payah sikit. Hak paling afdal unta. Sebab dia lebih terselah dalam pelaksanaan syiar Allah Ta'ala. Yang kedua lembu. Kerana daging lebih banyak. Biri. Kerana daging lebih sedap berbanding kambing. Biri dengan kambing, dia lebih afdal biri berbanding dengan kambing. Lepas tu barulah kambing biasa. Lepas tu berkongsi dalam seekor unta. Lepas tu berkongsi dalam seekor lembu. Baik. Kemudian Amba tulis beberapa catatan penting. Amba buat kesimpulan sebab nak baca lebih lagi. Dia molek kita korban dengan binatang gemuk. Sama ada kita cari binatang gemuk ataupun kita menggemukkan binatang. Baik. Lepas tu Amba tulis afdal berkorban dengan binatang jantan berbanding dengan betina. Dan hak ni kita cerita dah. Tadi kita cerita dah ni. Lepas tu muka surat 130, korban dengan 7 ekor biri-biri atau 7 ekor kambing adalah lebih afdal daripada berkorban dengan seekor lembu. Mana lebih afdal? Seekor lembu dengan 7 kambing, 7 kambing lebih afdal. Bab ke-10, warna haiwan korban. Okey, warna haiwan korban buat kesimpulan. Warna yang paling comel warna putih. Warna yang paling kurang sekali warna hitam. Mana-mana warna yang lebih dekat kepada warna putih yang lebih afdal berbanding dengan warna yang lebih dekat kepada warna hitam. Tapi kalaulah ada pilihan di antara warna hitam, warna putih, afdal kita pilih warna putih. Tapi sengaja kita ambil warna hitam, tidak makruh. Cuma tidak afdal sahaja. Okey, baik. Itu bab ke-10. Kemudian bab ke-11, muka surat 136, waktu korban.
Buat kesimpulan, masuk waktu korban apabila keluar matahari pada hari raya dan berlalu tempoh 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringkas. Katakanlah 2 rakaat ringkas 5 minit, 2 khutbah ringkas 5 minit, 10 minit. Matahari keluar pukul 7 pagi, berlalu 10 minit, 7.10, masuk dah waktu korban. Penghujung waktu korban apabila terbenam matahari pada hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Kemudian muka surat 145. Kita lakon-lakon sebab nak ujung dah ni kan. Niat korban. Niat merupakan salah satu aspek terpenting dalam ibadat korban kerana ia adalah syarat sah bagi pelaksanaan ibadat korban itu sendiri. Niat berperanan untuk membezakan antara sembelihan ibadat korban dengan sembelihan biasa. Oleh itu, ibadat korban tidak sah tanpa disertai niat untuk berkorban. Oh meleh dah, budak dah nak niat lagi. Tak jadi dah. Ya ada kan hak lambat-lambat. Pagi raya baru nak wakil, awal dak wakil lagi. Lepas tu hak yang peserta pula orang puang. Penyeranjur kata, oh kejap. 2 orang lagi, mat tu dak mari lagi, telefon kejap, telefon. Dah ni orang nak meleh dah Kata mat tu kejap. Dah orang puang nak turun, tak turun lalu. Gosok jibak dulu, pakai tudung dulu, tambah dah tumbah. Tak nak gitu. Orang meleh gaduh kali. Nyerang meleh dak waki-waki niat pun dak hari. Kita contoh. Dak niat tak sah korban. Boleh daging saja ke lah, boleh daging saja boleh pahala sedekah dah. Pahala sedekah. Siapa suruh awak lewat sangat. Baik. Lepas tu kita tengok contoh niat dalam hati lagu mana, berniat bagi pihak orang lain lagu mana. Lepas tu waktu niat korban kita cerita pada muka surat 147. Dia pada asalnya korban ni bila masa kita nak sembelih tu korban. Tak bisa tekok tu korban. Asalnya ibadat ni niatnya masa kita nak buat ibadat. Masa letak pisau tu masa tu niat. Tapi ibadat korban boleh niat awal. Sebelum daripada korban kita boleh niat dah. Okey, adakah disyaratkan niat setelah daripada masuk waktu ataupun tidak disyaratkan? Berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Sebahagian ulama kata disyaratkan niat yang ingin dilakukan terlebih awal setelah masuk waktu korban. Tapi ada pandangan yang kedua kata tidak disyaratkan. Jadi kesimpulan sebaik-baiknya niat dilakukan selepas masuk waktu korban. Dan ada tulis di situ ada tulis pada muka surat 147 sehingga 148. Okey. Bab niat ni panjang lagi. Patut nak lakah sikit lagi. Isu penggabungan niat korban dan akikah. Muka surat 154. Boleh tak kita atas 1/7 daripada set kolbu kita nak korban dalam masa yang sama kita nak akikah? Jawapannya berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Imam Ramli. Syekh Ibn Hajar kata tak boleh. Sebab korban ibadat lain, akikah ibadat lain. Sebagaimana tak boleh kita nak gabung sunat rawatib dengan sunat dengan sembahyang fardu zuhur. Tak boleh. Sunat rawatib sebelum zuhur qabliyah 4 rakaat. Fardu zuhur 4 rakaat. Lepas tu kita ada qada pula 4 rakaat. Kita pun niat saja aku solat 4 rakaat sunat qabliyah, sekali fardu zuhur hak tunai, sekali fardu zuhur hak aku kena qada. Allahu akbar. Gabung sekali. Tak boleh. Sebab ibadat yang berbeza. Tu mengikut pandangan Imam Ibn Hajar tak boleh. Tapi Imam Ramli kata boleh. Sebaik-baiknya elokkan, tapi kalau tidak ada kemampuan boleh digabung atas pandangan Imam Ramli. Okey, kemudian bab yang ke-14, penyembelihan binatang korban. Baru masuk bab penyembelihan. Bab penyembelihan ni hamba nak baca sikit. Sebab sebenarnya hamba baca laju-laju tadi tu nak masuk bab penyembelihan sikit. Okey, baik. Bab penyembelihan hamba buat jadual pada muka surat 157, 158, 159. Jadual secara ringkas. Lepas tu pada muka surat 159 barulah hamba buat perincian yang panjang. Okey. Disunatkan bagi lelaki menyembelih sendiri binatang korbannya sekiranya dia mampu melakukannya. Orang lelaki sunat menyembelih diri. Kalau mampulah, kalau tak mampu tak payah. Sekiranya dia tidak pandai nak menyembelih. Atau tidak mampu, pandai tapi ni dah kat tua dah ketor gitu. Pegang pisau pun dah lekat. Lama kan nak memelih dia tekak, pergi memelih di kaki kan. Ketor. Baik. Awak tu tak mampu dah tu. Wira lain pula memelih. Maka barulah dia mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih binatang tersebut.
Bagi orang puang yang mengerjakan korban, sunat mewakilkan kepada orang lain bagi penyembelihan binatang korban. Kau orang puang ni dia lembut kan, ni melibatkan meleh apa semua sekali ni, we orang lelaki lah. Orang puang kata tak, amba nak meleh diri tahun ni. Ada masalah. Makruh ke tak? Tak makruh. Boleh orang puang nak meleh diri. Jadi molek gok hari ni pakat puak-puak dia ramai-ramai buka seekor lembu, masuk 7 orang, orang puang pereboh, orang puang meleh. Tak ada orang puang meleh ayam dia 2 ekor, meleh lembu pula. Lepas tu tok lelaki tunggu rumah. Koyok bawang. Tunggu buat balik daging untuk masak. Lepas asar, tidur tok lelaki dak apa lagi daging. Baik. Beberapa perkara yang berkaitan dengan isu di atas. Seorang yang mampu menyembelih sendiri binatang korbannya, boleh dia mewakilkan kepada orang lain bagi menyembelih binatang korban tersebut. Keringat kalau mampu berdiri, mampu melih diri, apa boleh melih diri. Boleh tak kita nak suruh orang lain melih? Boleh. Tak ada masalah. Bukan bila awak mampu berdiri, melih diri, wajib awak melih diri. Tak. Sunat melih diri. Tapi nak wakil kepada orang lain boleh. Bagi mereka yang mewakilkan orang lain untuk menyembelih binatang korbannya, maka yang lebih afdal mewakilkan kepada orang muslim yang faqih. Kalau awak nak wakil kepada orang, afdal awak wakilkan kepada muslim. Oh, jadi kalau gitu bolehlah saya nak mewakilkan melih korban saya kepada orang Yahudi. Boleh. Orang Yahudi boleh, sebab penyembelihan orang Yahudi dengan Kristian sah. Cuma syarat-syarat dia ada perbincangan yang panjang. Netanyahu mari sini, contoh je. Boleh ke dia? Korban? Contoh je. Sah ke tak? Sah. Tapi kita tidak wakil niat, kita wakil sembelih. Wakil niat tak boleh. Sebab niat mesti daripada orang Islam. Okey, baik. Lepas tu orang Muslim yang faqih. Faqih ni bukan alim besar, bukan. Yang memahami hukum hakam berkaitan ibadat korban dan penyembelihan. Dia tahu hukum hakam ibadat korban, hukum hakam penyembelihan. Oh, dia mari daurah dah. Contoh, mari daurah dah. Dia belajar dah. Afdawiyah tu lah. Baik. Dah hamba kampung hamba tu, hak yang biasa orang suruh melih tu orang pakai luar pendek je. Rokok kebuk gitu je, Isap. Boleh ke tak? Asal kata di Muslim boleh. Cuma daripada sudut afdal tu tidak. Okey, baik. Bagi mereka yang mewakilkan orang lain, sebab ada setengah tempat orang melih korban tu pakai luar pendek. Setengah tempat di Indonesia. Dan video ada. Saya buat video kan, oh pakai luar pendek. Oh, bagus buat dia. Orang melih korban pakai luar pendek. Parah sungguh. Baik. Ia yang paling afdal orang Muslim yang faqih. Tapi kalau tidak faqih pun tak ada masalah, yang penting pandai aje. Betul lah, bukan pandai, betul boleh. Bagi mereka yang mewakilkan orang lain menyembelih binatang korbannya, disunatkan baginya hadir dan menyaksikan proses penyembelihan tersebut. Kalau kita wakil kepada orang, sunat kita menyaksikan, hadir. Sunat kita hadir tengok. Tapi bab ni kita kena cerita juga sikit. Sebab hamba penyembelih juga. Pakat nak mari tengok kita sembelih hari raya tu kat 30 ekor. Nak sudah sebelum Zuhur, nak sudah. Dan kita pesan dah. Kita siapa tarik melih, tarik melih, tarik melih. Kejap je lah. Ikat dah 10 kaki, siapa hamba tarik melih, dang lah. Acu nak melih, nanti. Tuan je nak tengok. Tunggu kejap. Tuan ni siapa? Orang puang. Allah jeng lalu. Kalau orang puang jeng lalu. Hamba bukan nak kata orang puang, tapi memang orang puang lambat sikit. Realiti yang perlu diterima lah. Allah sudah. Sebab kita banyak lagi nak janji orang tidak gitu. Sebab tu hanya nak tengok kau, nak ambil kau fadilat kau. Dah telefon mari kejap. Baru nak mandi. Allah jeng kita baru nak mandi. Memang tan mana tumbah baru boleh. Sudah. Ni mungkin tak berlaku dah. Yang bercerita tu hak lepas-lepas dah. Alah ni tak berlaku dah. Gitu barangkali. Okey. Penjembelih yang dilantik sebagai wakil untuk menyembelih binatang korban tidak wajib berniat korban bagi pihak tuan korban. Saya diwakil penyembelih, diwakil sembelih. Adakah saya mesti kena berniat korban? Tak. Dan saya bukan diwakil untuk berniat, wakil sembelih. Hal ini kerana pada asal niat korban dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadat korban itu sendiri atau oleh wakil yang secara khusus diwakilkan untuk berniat bagi pihaknya. Dan saya tidak diwakilkan berniat, saya sembelih je lah. Bahkan kalau hamba tak tahu pun binatang korban, dia panggil suruh sembelih, kita sembelih. Sah. Contoh, dia nazar ataupun dia ta'yin. Jadi wajib kena korban. Tiba-tiba lepas.
Tak tahu pahaman ni. Seminggu baru jumpa. Apabila jumpa, korban yang wajib tetap kena sembelih. Walaupun lepas daripada waktu. Kita ingat tak ada korban dah. Kita tengok, oh, mari kejap. Tolong melih, tunggu tukang melih senyap ada pagi-mari. Dia pun perebah. Tidak kabur pun kita binatang korban. Kita pun melih. Sah tak? Sah. Tidak disyarat kita tahu ia binatang korban. Penyembelih yang turut diwakilkan untuk berniat korban, wajib baginya berniat korban bagi pihak tuan korban yang mewakilkan bagi memastikan kesahan ibadat korban tersebut. Kemudian, sunat menggunakan pisau yang tajam untuk penyembelihan. Sunat guna pisau tajam. Dah guna pisau tu pun mana? Nanti kita akan cerita. Sunat guna pisau tajam. Lepas tu, beberapa catatan penting. Makruh menajamkan pisau di hadapan binatang yang akan disembelih. Jadi kita nak guna pisau tajam, kita pergi depan binatang. Siap depan mata dia. Makruh gitu. Makruh mengguna pisau yang tupu dalam penyembelihan. Guna pisau tupu makruh. Guna pisau tajam. Patut bertulis dalam nota kaki sikit. Peringatan mesra buat pada penyembelih. Ramai para penyembelih bagi Ni peringatan mesra. Bukan peringatan kerah dah. Peringatan mesra je. Juruhkan nasihat ni. Pada zaman ni, mendapatkan pisau yang tajam cukup mudah. Mudah je. Tubik di masjid ada lalu jual. Mudah je. Nak dapat pisau tajam. Terdapat banyak kedai yang menjual pisau tajam yang cukup sesuai digunakan untuk penyembelihan binatang yang seperti kambing, lembu dan kerbau. Tidak kurang juga tukang tempatan yang mahir menghasilkan pisau sembelihan yang berkualiti, tajam dan sesuai digunakan. Namun begitu, satu perkara yang sama pentingnya ialah perlu tahu cara untuk mengenal pasti tahap ketajaman pisau agar pisau yang digunakan benar-benar layak yang dan sesuai untuk penyembelihan. Hal ini amat penting, lebih-lebih lagi bagi mereka yang menyembelih lebih daripada seekor haiwan dalam satu masa, kerana ketajaman pisau boleh menurun setelah digunakan beberapa kali. Kadang-kadang rak sekali bahan tulang. Bahan tulang. Kita dah tahu kerana pisau tajam. Lepas tu kali kedua dah akak nak rorok. Dak. Tambahlah tumbah. Rupanya tupu dah tadi. Jadi kena belajar juga lagu mana cara mengenal pasti, cara nak kena pisau tu tajam ke tak. Tadi kita contoh, kita buat di kuku kalau lekat tajam, ataupun ada orang tok di rambut, ada orang tok di jenis bulu banyak sini tok. Jadi tukang melih tu biasanya bulu kat raya tu habis dia nak cek tajam ke tak pisau. Hukum dia makruh kalau nak buat korban. Jazmang ini nak buat korban, dia tukang melih, dia nak buat korban. Masuk satu Zulhijjah yang atas pisau. Nak tahu tajam dia bagi cukup. Makruh. Tak boleh. Baik. Ada orang buat benda dengan kertas macam-macam lah. Ada orang pegang gitu. Ikut reka sendiri lah, kena tanya orang. Nak tahu pisau tajam tak kedok lagu mana cara nak kenal. Okey, baik. Penyembelihan dengan pisau tumpul tetap sah. Sah tak kita sembelih dengan pisau tumpul? Sah. Tapi jika memenuhi dua syarat. Kalau cukup dua syarat ni sah. Tak cukup dua syarat ni tak sah. Syarat pertama, putus halqum dan meri itu tidak memerlukan kekuatan berlebihan daripada penyembelih. Kalau memerlukan kekuatan berlebihan, kan? Kita nak faham isu ni. Kita kalau ambil besi besar ni kita kalau genyeh ni luka tak? Luka, tapi luka melalui benda kekuatan berlebihan kita. Pisau tu tambah-tambah tenaga kita, kekuatan berlebihan. Tak sah sembelihan tersebut. Sebab bukan kerana ketajaman pisau. Baik, bukan kerana benda, kerana kekuatan kita. Tapi kekuatan berlebihan lah. Kedua pisau tersebut memotong halqum dan saluran makanan sebelum binatang sembelih sampai kepada harakah madbu, nyawa-nyawa ikan. Kita buat contoh mudah, ayam daging. Ayam daging ni manja ayam daging. Ayam daging tu kalau kita cekik lama mampu ayam daging. Dia nak belajar meleh. Kita kata dah pegang lembut je situ, ya pegang cekik gitu. Ya cekik gitu. Lepas tu bahan pisau tupu pula. Dah ada nak putus mampu dulu ayam. Nyawa-nyawa ikan dah. Masa nyawa ikan baru butuh. Pisau tupu. Nak cerita pisau tupu kita mau cerita cekik pisau tupu. Dia pegang, tambahlah tumbah ayam. Putus-putus pisau. Nak putus tu nyawa-nyawa ikan dah. Tu tak boleh. Makruh menyembelih seekor haiwan dalam keadaan haiwan lain melihatnya. Melih depan binatang makruh. Kita ada beberapa ekor, kita nak melih,
kita jangan melih depan dia. Cadangan, pihak penganjur atau individu yang melaksanakan penyembelihan korban dalam jumlah yang besar di lokasi yang sempit disarankan menjadikan tabir pemisah seperti kain rentang bagi menghalang haiwan yang menunggu giliran daripada melihat proses penyembelihan yang sedang berlangsung. Okey. Sunat menyembelih dalam keadaan biri-biri dan kambing direbahkan kerana mengikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagi lembu dan kerbau. Sunat merebahkan lembu, kerbau, biri-biri dan kambing pada sisinya kiri, pada sisi kirinya. Kerana ia lebih memudahkan penyembelih memegang alat sembelih dengan tangan kanan dan kepala haiwan dengan tangan kiri. Disunatkan kaki belakang, kanan lembu dan kaki dan kambing dan haiwan yang seumpamanya tidak diikat. Sunat jangan ikat kaki belakang se. Tu kena ingat. Supaya haiwan yang akan disembelih merasa sedikit kelegaan dengan gerakannya. Manakala tiga kaki yang lain diikat bagi mengelakkan haiwan meronta yang boleh menyebabkan penyembelih tersasar dari tempat yang sepatutnya. Patut ada tulis sikit beberapa isu penting berkaitan pengikatan kaki haiwan korban di dalam nota kaki dalam bawah. Tidak wajar mengikat ke semua kaki haiwan korban. Ikat ke semua kaki haiwan korban tidak wajar, menyalahi sunnah. Dan benda ni dilakukan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita nak melih lembu ke kerbau ke kambing ke, pak-pak dia ikat. Hak tu menyalahi sunnah. Rasulullah suruh dia tenangkan binatang sembelihan. Baik. Hak tadi tu kita ikat berapa kaki? Dua kaki je kan? Sebenarnya kalau sekaki pun tak apa dah. Cuma kita buat dua kaki tadi tu nak biar balik ke arah kiblat lalu. Jadi sebelum daripada kita sembelih, kita bincang dulu dengan pakar-pakar dia tadi. Dia pakar, kita kepada kita buat ni masing-masing ada cara belaka. Cuma kita nak paling terbaik. Hak paling terbaik kita cerita dah, ikat tiga kaki lepas se. Cuma hak tadi tu kita ikat dua kaki je. Kaki belakang se, kaki depan se. Kaki depan kita ambil kaki kiri, kita pun masuk ke bawah tu kan. Tujuan betul kita nak berubah ini lalu dah. Lepas tu berubah, kita melih lalu. Tadi. Baik. Tidak wajar mengikat ke semua kaki haiwan korban kerana perbuatan tersebut menyalahi tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan agar diberi sedikit kelapangan dan keselesaan kepada haiwan yang hendak disembelih. Lepas tu hamba datangkan hadis Rasulullah, kemudian datangkan ibarat daripada kitab fiqh. Lepas tu hamba tulis pesanan penulis kepada pihak yang terlibat dalam penyembelihan haiwan korban yang masih menggunakan kaedah mengikat ke empat-empat kaki, menambah kayu di seluar kaki. Dah dapat ikat kaki, 4 kaki dah ikat. Tak kayu pula. Lepas tu serta menindih haiwan dengan berapa orang? Tindih pula. Kaedah seperti ini menyalahi sunnah dan mesti diperbaiki. Kaedah seperti ini menyalahi sunnah dan mesti diperbaiki. Luangkan sedikit masa dan bukalah sedikit dada. Dia payah nak terima buah orang ni. Sebab tu kita buka sedikit dada untuk mempelajari cara yang betul agar sifat ihsan yang dituntut ketika proses penyembelihan dapat direalisasikan lebih-lebih lagi dalam pelaksanaan ibadat korban. Okey, baik. Kemudian Abah ada tulis lagi, jika lembu tidak diikat dengan sempurna. Lepas tu ada lagi pada masa kini berbagai kaedah. Jadi dah edang dah nak baca bab sembelihan, dah nak sampai dah. Sebab dia bab bahagian sembelihan muka surat 242. Dan bahagian sembelihan boleh baca sendirilah, sebab Abah masukkan juga permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam penyembelihan. Lepas tu ada lagi berbaki beberapa muka surat tidak sempat untuk kita baca. Sebab kita pukul 4-5 minit dah kita nak buka sesi soal jawab pada penghujung program kita. 4-2 minit, 4-3 minit. Okey, kita cuba jawab soalan-soalan yang diajukan. Ke Ustaz Mang nak buat cabutan bertuah dulu. Okey. Kita cuba jawab soalan dulu Jadi lepas kita jawab soalan, InsyaAllah ada cabutan bertuah pula. Orang nak sabar nak dapat emas ni. Soalan pertama, orang yang biasa urus mayat. Okey, ni kita jawab dah. Soalan, apakah jatuh makruh jika tidak melaksanakan ibadat korban kerana tiada yang boleh menguruskan membatu melapah daging di tempat sembelih? Situasi bagi ahli keluarga yang majoriti perempuan dan semuanya mahu laksanakan korban. Jadi tak ada orang nak cara nak melih ni. Mana lagi ada keuzuran tu, tak ada orang nak cara. Tapi tempat kita ni rasa ada je orang nak cara. Upah orang sikit ada je. Wallahu a'lam.
Ustaz bang nak cabutan bertuah dulu ke kan ni? Banyak lagi kalau mereka habis cabutan bertuah ni kan. Jawab soalan. Okey, kita jawab soalan sekejap. Ada lagi soalan? Sila. Okey, baik. Soalan yang pertama, lembu saling gigi dah. Tak saling gigi, saling gigi ni. Saling gigi dah tapi tak cukup 2 tahun. Okey, jawapannya lembu tersebut belum lagi mencapai umur musinnah. Tak boleh buat korban. Mesti kena cukup 2 tahun. Dengan pengiraan tahun Islam. Ya, kalau tahun Masihi panjang sikit, tahun Islam dia kurang sikit. Baik. Yang keduanya, sembelihan orang dok semayang. Sah dok sembelihan dia? Jawapannya, orang syarat penyembelih mesti Muslim ataupun Ahlul Kitab. Orang kafir. Orang kafir memang tak semayang dah. Tapi dia Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara. Orang yang tinggal semayang, dia terbagi kepada 2. Orang Islam yang tak semayang. Yang pertama, dia engkar kewajipan semayang. Kalau engkar kewajipan semayang, dia kafir. Maka tak sah sembelihan dia. Kalau dia tidak engkar kewajipan semayang, dia malah dia semayang, maka dia fasik. Sembelihan dia masih lagi sah. Walau bagaimanapun, sebaik-baiknya cari orang yang jaga semayang tu sembelih. Wallahu a'lam. Baik, isunya yang ada sebut dalam ni. Isunya yang ada sebut, orang tu dia beli binatang korban. Dia ataupun dia bayar dah bahagian binatang korban. Baik. Korban tu korban sunat ke korban wajib? Mungkin korban sunat, mungkin korban wajib. Ia ada 2 kemungkinan. Kalulah dia beli binatang korban, lepas tu dia kata ini adalah korban aku, lepas tu dia mati, tetap wajib kena buat korban oleh ahli waris dia, sebab binatang tu telah keluar daripada milik dia. Kalau korban sunat, maka binatang itu akan menjadi pusaka, yang dibahagikan kepada ahli waris dia. Kalau masuk satu bahagian korban sunat, tiba-tiba mati, maka bahagian tu jadi harta pusaka. Jadi ahli waris dia kata, tak apalah, kita bincang semua ahli waris, yang bahagian kita tu, satu bahagian saat itu masing-masing ada. Jadi kita serah kepada adik bongsu, semua setuju ke? Bagi kepada adik bongsu. Jadi adik bongsu terus untuk buat korban, atau tidak menjadi masalah. Ataupun gini ya, dah mati dah ni, dah jadi harta pusaka dah. Bahagian kami, bahagian ni lah bagi orang hidup dah. Sebab orang mati, apabila dia mati, secara automatik harta dia masuk kepada ahli waris dia. Dia kata hak bahagian kami ni, kami nak jual kepada orang lain. Bahagian kami nak jual. Kami tak buat korban, kami nak pitih. Sebab kami masuk dah. Maka dia boleh jual dah. Apabila boleh baik pitih, dia bagi saka. Wallahu a'lam. Telinga kecil sebelah, besar sebelah, tetapi tidak ada satu juzuk yang hilang daripada telinga, masih sah buat korban. Boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, niat korban macam mana? Bila perlu niat? Sebelum bayar ke atau semasa bayar? Dan bayaran sepatutnya masa mana? Kena bayar. Mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Okey, niat korban begini. Niat korban ada tulis dalam buku ni. Dalam hati, niat tempat dia dalam hati. Saja aku buat korban sunat daripada kambing ni, ataupun saja aku buat korban sunat 1/7 daripada lembu ni. Tu niat korban sunat. Kemudian bila perlu niat? Masa bayar ke? Masa bayar. Kita pun bagi kepada pihak pengajar, ni PT bagi hamba ni, masa tu kita niat. Tak boleh niat lagi satu. Sebab benda lembu tak ada lagi. Yushtaratu sudurun niyati ba'da ta'yinil madbur. Disyaratkan niat terjadi selepas daripada ditentukan binatang yang disembelih. Kita beli dah, tentu dah ni lembu apa, situ baru boleh kita niat. Wallahu a'lam.
Okey, baik. Ni banyak isu hak yang tanya. Hamba kalau isu-isu begini, hamba cuba jawab cara jalan penyelesaian aja. Cara jalan penyelesaian yang paling mudah, pihak peserta mewakilkan kepada pihak penganjur untuk buat korban bagi pihak dia. Mewakilkan buat korban, ia merangkumi beli, merangkumi niat, merangkumi sembelih. Wakil belaka. Okey, boleh kita kongsi sikit bab ni? Boleh buka muka surat sekejap Okey. Muka surat 260. 240 silap. 240. Daripada kitab Bushrul Karim. Dia katakan ni, walau qala li ajnabiyyin dhahi anni fa dhaha anhu sahha wa kana thamanuha qardan wa qawluhu dhahi anni mutadamminun li ishtiraiha lahu wa dhabhiha anhu bin niyyah. Okey, kita tengok terjemahan. Dan sekiranya seorang berkata kepada orang lain, buatlah korban untukku, lalu orang tu buat korban bagi pihaknya, maka sah. Lepas tu, dan adalah harganya dikira sebagai hutang. Dan perkataannya buatlah korban untukku mengandungi bagi membeli binatang korban bagi pihaknya dan menyembelih serta berniat. Jadi, hal tu cara paling mudah. Jadi, okey, kemudian bab khabar apa sekali tu benda hak yang ambil cara jalan paling mudah. Dok hamba nak beli diri lembu korban hamba. Hamba tak mau wakil korang. Jadi payah jugalah. Dia ada isu qabad. Cuma bab qabad ni gini. Dia dalam hadis, qabad ni pada asalnya berkait dengan makanan. Cuma mazhab Imam Syafi'i mengkiaskan benda yang selain daripada makanan di atas makanan. Qabad tidak ada dhabit pada syarak dan tidak ada dhabit pada lughah, maka kembali dhabitnya mengikut uruf. Uruf lembu gana. Okey, kita beli lembu, tuan dia ambil tali. Kita pun ambil. Itu qabad. Qabad ni genggam, ambil. Lembu ada tali dah apa lah, lembu jinak. Dawi lembu ladang. Nak ambil tali, mati yo. Kalau lembu bekeng pula orang. Mana boleh gedor dekat, punya tengok ke dia. Dan nak bawa mana qabad. Kita tengok lagu mana uruf kita. Kalau lembu kita, orang panggil kita, penjual tu serah dah kepada pembeli. Tengok uruf lagu mana. Mengatur dah rumah dia, walaupun dia nak pegang pun, qabad dah tu. Ataupun ni lembu apa, ambil ikat situ. Lama ambil apa nak cara dah ambil kedai kan. Hamba nak dah pergi dekat. Qabad tu, ibang qabad tu ni dia mengikut pada uruf. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz Mang. Kita terima wakil. Dia pada asalnya terima tu saat ni tu jelas lah, kena jelas lah. Maksudnya, okey, saya terima. Jelas lah dengan mulut ni. Biar dia jelas lah dengan mulut kita terima. Okey, dia kata, awak buat korban untuk saya. Tak apa. Jelas lah kita menerima wakalah dia saat ni tu. Biar jelas. Gitulah. Niat dengan hati je. Tak perlu sebut dengan mulut. Ya. Ya. Maksudnya dah ramai orang wakil kepada kita kan. Dan mungkin kita sembelih untuk kita, yang membezakan di antara hak kita dengan orang tersebut adalah niat. Mungkin dah lembu ni, mungkin lembu orang ni, mungkin lembu dalam seekor lembu tu, lembu kita. Jadi yang membezakan di antara korban kita dengan korban lain adalah niat. Wallahu a'lam. Okey, pada asalnya orang yang tolong kita buat saat itu tidak boleh kita bagi upah daripada daging korban. Hukum dia adalah haram. Kita bagi upah daripada benda lain dulu. Contoh, kita buat baju, petugas-petugas kita upah dah baju, ataupun kita upah dah bihun goreng. Contoh, lepas tu boleh kita bagi daging tersebut kepada mereka di atas nama hadiah ataupun di atas nama sedekah. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, walaupun ada beberapa helai daripada buku ini tidak sempat dibincang, tapi kebanyakan apa yang dimuatkan dalam buku ini kita dapat bincang, dan kita mengharapkan apa yang kita bincang ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya, dan semoga
dengan pendedahan yang kita dedahkan ini, ia dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadat korban yang dilakukan oleh masyarakat kita, dan begitu juga dalam hal yang melibatkan penyembelihan. Sebagaimana yang kita sebut pada muqaddimah tadi, di sana ada golongan yang disibukkan dengan keburukan, dan di sana ada golongan yang disibukkan dengan kebaikan. Maka alangkah bertuahnya mereka yang disibukkan dengan kebaikan, ketika mana Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita sehingga kita menyibukkan diri kita dengan kebaikan. Maka ini sebenarnya adalah nikmat dan anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang wajib kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memohon maaf banyak di atas segala kekurangan, dan ucapan ribu terima kasih kepada pihak penganjur. Tahniahlah kepada pihak penganjur kerana berjaya melaksanakan program fiqh daurah perdana ini, dan kita mengharapkan program-program yang seperti ini subur di bumi Terengganu Darul Iman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawl wal 'amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.